Pernahkah kamu dengar cerita-cerita seperti Sang Kancil dan Buaya atau Kura-Kura dengan Arnab? Dan kita anggap itu ialah cerita rakyat tempatan. Tahukah kamu, sebenarnya cerita-cerita ini bukan berasal dari Malaysia pun. Cerita-cerita tadi itu sebenarnya datang dari seorang lelaki bernama Aesop, seorang pendongeng dari zaman purba Greece. Ya, saya pun selama ini ingatkan sebutan nama dia ialah Aesop. Dia hidup sekitar 2500 tahun yang lalu, tapi sampai hari ini cerita-cerita dia masih wujud, malah diajar di sekolah dan juga ada dalam buku-buku cerita di seluruh dunia. Siapa Aesop ni sebenarnya? Yang menariknya, ada yang cakap Aesop ni sebenarnya seorang hamba. Ada juga yang mencatatkan bahawa dia ni seorang yang cacat fizikal. Tapi kisah hidup dia ni pun penuh misteri. Ada teori mengatakan yang dia ni cuma seorang watak yang direka. Tapi yang pasti, nama Aesop kekal sebagai simbol kepintaran melalui cerita pendek yang penuh dengan pengajaran. Dikenali sebagai Aesop's Fables. Balik semula dengan cerita Kura-Kura dan Arnab. Itu asalnya dari fable Aesop, The Tortoise and the Hare, atau cerita Sang Kancil menipu buaya untuk melintas sungai. Ingat lagi cerita tu? Konsep itu seiras dengan fable The Fox and the Crocodile. Cuma versi lokal ditukarkan watak menjadi Sang Kancil lah. Malah ada juga rancangan TV dulu-dulu yang kita fikir berasal dari idea tempatan, sebenarnya adaptasi dari cerita klasik barat, terutamanya fable Aesop. Cuma dia digubah semula dengan nama-nama lokal. Now, berapa banyak lagi cerita lokal yang sebenarnya bukan pun cerita asal dari Malaysia, tapi daripada ribuan tahun yang lalu? Dan adakah mungkin cerita-cerita moden hari ini juga akan kekal 2000 tahun yang akan datang? Sama seperti cerita-cerita dari Aesop? So, nama saya K dan saya harap kamu sentiasa diberkati dengan segala kebaikan hidup.